Selamat berjumpa lagi kita geng. So kali ni trip agak berlainan sikit. So ini adalah trip komplot kedua abang yang akan pergi ke Pulau Tunus, Mesir. So kali ni ada abang Ashraf dengan satu member lagi. So trip kali ni kita plan nak pergi candak sotong dekat area Pulau Tunus. So ini adalah environment dekat jetty penyambung untuk kita naik boat nak pergi ke Pulau Tunus lah. Ini adalah nombor kontak atau nombor WhatsApp untuk korang kalau nak pergi area pulau dekat Mesir. Anda boleh kontak lah abang Bob. Nak sampai ke Pulau Tunus mengambil masa 10 minit. So kali ni kita nak mencari lah sotong mambang pulau. So kita sampai kat location, air pun cantik, cuaca pun cantik, kita pun bersiap-siap lah nak sotong pulau lagi. Abang berjaya menawan 2 ekor sotong mambang. Ni adalah sotong mambang yang abang dapat pakai Egi daripada Yamashita saiz 10 gram. So saiz agak besar lah, saiz dikira macam saiz tapak tangan. 2 ekor abang berjaya naikkan. Adalah sedikit view dekat Pulau Tunus. Environment dekat Pulau Tunus kat sini korang boleh enjoy lah. Boleh hiking, boleh casting, boleh pancing, semua pun boleh. So lepas pancing, kita menambah aktiviti sambilan kita. Abang pun ajaklah abang Ashraf, jom kita pergi hiking kat atas tu. Ni ada view dekat atas bukit Pulau Tunus Mesir. Cantik kan? Selain tu, kita bukan saja nak pancing geng, kita juga enjoy dengan momen dengan view yang ada dekat Pulau Tunus. So ni adalah trip kita 1 hari dekat Pulau Tunus. Bersyukurlah ada yang sudi ikut naik, ada 2 ekor sotong mambang. So kita akan repeat lagi trip pulau ni. Kalau anda berminat nak ikut trip abang, anda boleh join group WhatsApp abang. Apa-apa aktiviti abang akan post dekat group dengan kawan jangan terlepas tau. Setiap kali ada trip, abang akan announce dekat notification ataupun video. Kalau korang enjoy dengan video abang, see you guys in the next episode. Ni geng. Candak-candak. Ni Egi. Ni kita nampak.